Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk perkongsian kali ini, jom kita kembali ke zaman awal Islam. Kita nak kenal dengan lebih dekat 4 figura yang sangat luar biasa. Para pemimpin yang terpilih selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom kita selami legasi Khulafa ar-Rashidin. Cuba kita bayangkan sekejap. Umat Islam yang baru je nak teguh, tiba-tiba kehilangan pemimpin teragung mereka. Jadi, soalan paling besar, paling kritikal waktu tu ialah, siapa yang akan ganti? Siapa yang nak pimpin? Ini bukan soalan biasa tau. Ini soalan yang akan menentukan hala tuju seluruh umat. Dan jawapannya datang dalam bentuk Khulafa ar-Rashidin yang bermaksud khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Siapa mereka ni? Mereka inilah 4 sahabat paling rapat dengan Nabi. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Mereka lah yang galas tanggungjawab yang sangat berat ni, dan hari ni kita akan lihat macam mana mereka lakukannya. Baiklah, kita mulakan dengan yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kena faham, beliau naik jadi pemimpin masa keadaan tengah huru-hara. Boleh kata, beliau ni bukan sekadar pemimpin, tapi lebih kepada seorang penyelamat yang datang untuk menstabilkan semula ummah yang sedang goyah. Jadi, apa rahsia beliau? Apakah ciri utama yang membolehkan beliau tenangkan keadaan? Satu perkataan, tegas. Dalam suasana yang serba tak menentu, memang perlunya seorang pemimpin yang berani buat keputusan, yang tak goyang. Dan ketegasan beliau ni bukan cakap-cakap kosong. Tengok saja tindakannya. Beliau tak teragak-agak perangi golongan murtad dan nabi-nabi palsu yang muncul macam cendawan lepas hujan. Beliau juga perangi golongan yang tiba-tiba tak nak bayar zakat. Sebab itu tiang agama. Malah, misi ketenteraan pimpinan Usamah bin Zaid yang Rasulullah dah rancang pun, beliau teruskan. Ini menunjukkan kepimpinan yang konsisten dan tak berbelah bahagi. Tapi, jangan ingat Abu Bakar ni tegas semata-mata. Beliau juga seorang yang sangat berpandangan jauh. Dia bukan cuma nak padamkan api yang sedang marak, tapi beliau juga fikirkan tentang masa depan ummah untuk jangka masa panjang. Nah, inilah bukti paling hebat pandangan jauh beliau. Selepas Perang Yamamah, ramai sangat penghafaz Al-Quran yang syahid. Abu Bakar nampak bahaya ni. Kalau dibiarkan, Al-Quran mungkin akan hilang. Jadi, beliau terus arahkan projek mega. Kumpulkan semua helaian Al-Quran jadi satu. Tindakan inilah yang pastikan kitab suci kita semua terpelihara sampai ke hari ini. Satu legasi yang tak ternilai. Okey, seterusnya kita beralih kepada Umar Al-Khattab. Kalau Abu Bakar tadi ibaratnya penyelamat, Umar pula adalah arkiteknya. Beliaulah yang bertanggungjawab membina dan menyusun struktur pentadbiran negara Islam yang dah mula berkembang dengan sangat pesat. Kata kunci untuk Khalifah Umar? Cekap. Beliau memang terkenal dengan kebolehannya untuk mengurus, menyusun dan cipta sistem supaya semuanya berjalan dengan lancar dan efisien. Tengoklah inovasi-inovasi yang beliau perkenalkan. Ada majlis syura, macam parlimen atau badan penasihat. Ada jabatan-jabatan kerajaan yang khusus, dipanggil Dewan, Baitul Mal atau Perbendaharaan Negara pun beliau kemas kini. Wilayah Islam yang dah makin luas tu beliau pecahkan kepada beberapa bahagian supaya senang nak tadbir. Inilah asas kepada sebuah kerajaan moden yang berfungsi. Tapi kecekapan dalam pentadbiran saja tak cukup kan? Ia mesti diimbangi dengan satu lagi sifat Saidina Umar yang paling terkenal, iaitu keadilan. Dan keadilan beliau ni bukan teori tau, tapi praktikal. Beliau sendiri akan ronda malam-malam, nak tengok keadaan rakyat. Kadang-kadang sampai menyamar jadi orang biasa, semata-mata nak dengar dan faham sendiri apa masalah rakyat. Betul-betul pemimpin yang turun padang. Inilah namanya kepimpinan melalui teladan. Selepas era Umar, legasi kepimpinan Islam ni tak terhenti. Ia disambung dan dikukuhkan lagi oleh 2 lagi khalifah yang hebat, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Mereka berdua ni membina di atas tapak yang dah sedia kukuh. Sumbangan kedua-duanya memang sangat besar. Khalifah Uthman contohnya menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam yang pertama, satu langkah yang sangat strategik untuk pertahanan. Beliau juga yang menyempurnakan usaha pengumpulan Al-Quran dengan menyelaraskan bacaannya, yang kita kenal sebagai Mashaf Uthmani. Ini menyatukan seluruh umat Islam. Manakala Khalifah Ali pula, beliau memimpin dalam zaman yang lebih mencabar dengan banyak pergolakan. Dengan kebijaksanaannya, beliau membuat keputusan-keputusan sukar seperti menangguhkan hukuman kisas untuk stabilkan negara dulu. Ini menunjukkan beliau utamakan perpaduan ummah. Okey, kita dah tengok sumbangan setiap khalifah. Sekarang, apa kata kita zoom out sikit, kita lihat gambaran yang lebih besar. Apakah legasi bersama yang mereka tinggalkan dalam pelbagai aspek kehidupan? Kita mulakan dengan 2 tiang seri utama dalam mana-mana tamadun.
agama dan politik. Di sinilah terletaknya asas kekuatan negara Islam. Nampak tak kesinambungan kat sini? Dalam bab agama, Abu Bakar bersihkan anasir-anasir tak baik. Ini buka jalan untuk Umar sebarkan dakwah ke serata tempat. Kemudian Uthman satukan semua dengan Masaf Uthmani. Dalam politik pun sama. Umar bina sistem pentadbiran yang mantap. Uthman pula gunakan sistem tu untuk luaskan lagi empayar. Macam larian berganti-ganti, masing-masing main peranan. Seterusnya, kita beralih kepada enjin dan perisai negara. Macam mana mereka bangunkan kekuatan ekonomi dan ketenteraan. Di sini kita nampak ekonomi dan tentera ni saling berkait rapat. Umar bina asas ekonomi yang kuat dengan sistem cukai yang adil dan projek-projek macam terusan air. Bila ekonomi kuat, barulah dapat tampung belanja ketenteraan yang hebat yang membolehkan penaklukan wilayah-wilayah penting. Lepas tu, Uthman ambil langkah seterusnya. Dia bawa kekuatan tu ke laut dengan tubuhnya tentera laut. Satu strategi yang sangat bijak dan logik kan? Jadi, lepas kita dengar semua ni, apa pengajaran yang kita boleh ambil? Banyak sebenarnya. Kisah mereka mengajar kita betapa pentingnya perpaduan. Pentingnya kita guna kepakaran kita untuk majukan negara. Pentingnya berdakwah dengan cara yang baik dan pentingnya kita sokong pemimpin yang adil.